Lorong Seni Seremban di Negeri Sembilan menerima pengiktirafan daripada The Malaysia Book of Records (MBOR) sebagai lorong seni terpanjang di Malaysia. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seremban (MBS), Datuk Masri Baharudin berkata, lorong seni sepanjang 1 km itu kini menghimpunkan sebanyak 50 lukisan mural dan projek itu telah bermula sejak tahun 2019. Katanya lagi, lorong seni Seremban dibangunkan berasaskan konsep mengembalikan lorong kepada orang awam dengan menilai semula fungsi lorong belakang bukan sekadar laluan utiliti tetapi sebagai ruang awam yang selamat, selesa dan beridentitikan seni bandar. Tambahnya lagi, pelaksanaan projek itu bukan sahaja memelihara bangunan warisan di pusat bandar, malah berjaya menghidupkan semula aktiviti ekonomi setempat, menarik kehadiran pelancong serta memberi manfaat langsung kepada peniaga kecil khususnya di Benteng Walk dan Sungai Ujong Walk. Masri berkata selaras dengan status dan pengiktirafan itu, pihaknya akan melaksanakan penutupan penuh lorong seni Seremban kepada kenderaan pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula pukul 12.30 malam hingga 12.30 hari berikutnya termasuk pada hari kelepasan Am. Katanya lagi, langkah itu bertujuan memastikan keselamatan pengunjung, mengekalkan kualiti mural, mewujudkan persekitaran mesra pejalan kaki serta menyokong aktiviti seni, budaya dan ekonomi setempat. Dalam perkembangan berkaitan, katanya Pasar Karat Lorong Seni Seremban juga kini beroperasi pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad bermula pukul 6 petang hingga 12.30 malam. Ia bagi memberi peluang kepada peniaga kecil dan penggiat seni memasarkan barangan antik, koleksi terpakai serta hasil seni tempatan.